Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Hari ini kita membicarakan berkaitan dengan ais surat. Memperkenalkan ini Encik Farizwan, pembantu operasi PPD Marang. Okey, hari ini satu soalan saya. Apakah kebaikan ataupun kebaikanlah ais surat kepada warga PPD Marang? Okey, terlebih dahulu saya ingin menerangkan tentang ais surat lah. Sebelum menerangkan kebaikan dia tu, saya nak terangkan tentang ais surat. Ais surat ni dia adalah sistem penghantaran surat dalam sistem tu lah. Jadi kebaikan dia menjimatkan masa. Orang kata penggunaan kertas tu dapat orang kata dijimatkan lagi, minimal penggunaan dia. Kalau macam sebelum ni kita guna banyak kertas, ni orang kata semua dalam sistem tu. Dia bermula daripada mana tu? Peringkat mana dulu? First, kalau macam kita dapat surat daripada jabatan ataupun jabatan, sekolah ataupun kementerian, first tu kita kena print dulu. Bos minit sistem awal tu macam biasa lah. Macam biasa. Cok terima dulu. Cok terima minit. Bila dah semua tu siap, bos dah minit-minit semua tu, kita akan scan dan masukkan dalam sistem ais surat. Bermula daripada situ, kita akan hantarlah kepada mana-mana pegawai yang telah diminit oleh bos tu lah. Jadi situ kita akan boleh tarikh kita send, hantar surat tu. Lepas tu kita akan boleh check bila pegawai tu tengok surat tu. Difahamkan surat pun akan diagihkan kepada PT-PT sektor, betul ke? Ya. Sebab untuk memudahkan kerja. Kalau macam kita hanya bergantung kepada seorang saja, jadi macam contoh surat yang diminit pada hari berkenaan terlalu banyak. Jadi macam kita agih-agihkan kepada sektor-sektor berkenaan. Contoh sektor pengurusan murid, yang terdapat di PPD lah, sektor pengurusan murid, sektor pengurusan sekolah, pengurusan murid, pengurusan sekolah, pengurusan kewangan dan lain-lain lah. Jadi macam kita boleh sort surat-surat berkenaan dan PT-PT sektor berkenaan lah yang akan scan dan bahagikan kepada pegawai masing-masing. Okey. Ais surat ini bertujuan untuk memudahkan dalam sistem TNT untuk hemiskan. Ya, betul. Sebab segala surat menyurat yang telah diminit kira macam evidence. Jadi kita boleh ambil dari situ. Kalau macam sebelum ni surat mana yang bos minit hilang, contoh hilang, kita nak cari balik masalah. Jadi dengan adanya sistem ais surat ni, kita boleh ambil daripada dalam sistem tu je, print balik. Tu je, sebab dia surat asal yang telah diminit. Okey, untuk hari ini itu saja. Terima kasih Encik Farizwan untuk membentangkan ataupun membicarakan tentang ais surat di PPD Marang. Sama-sama. Sekian, terima kasih. Okay.